Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back my YouTube channel. Kan video kali ini saya nak pasang ni dia hose rail daripada Isano. So kita unboxing dulu sebelum kita pasang apa ada kat dalam. Tadi saya dah buka dia punya tape. So kita akan buka sekejap. Geng, inilah dia punya barang. Ni ini saya ambil hose dia size 12 mm, dia punya panjang 10 meter yang saya ambil ni. Ini dia punya barang dan kita tengok apa kat dalam. So ada buku, ada manual book, instruction manual dan power plug. Ni plug dia. So ada 3 je lah. Ada 3 je barang ni, manual book, instruction dia dan power plug. Power plug ada 3. Kita akan pasang kat mana? Kita buka dulu ni. Ni kita akan pasang kat sini lah. 1, 2, 3. Dia ada bagi 3 power plug, panjang dan pendek. 1, 2, 3. So nanti saya pasang, saya akan tunjuk. Ni dia 12 mm size hose dia dan panjang hose ni 10 meter. Isano. Kita nak tarik 10 meter ni panjang sampai mana. Tarik. So ni geng. Ni panjang dia. Ni dia dan ni panjang dia. Dan ada tulis sini stop. So memang panjang geng. Memang panjang untuk rumah taman. Memang 10 meter dah cukup dah. Kita akan gantung kat sini. Sebelum kita gantung tu kita tampar dulu bagi senang sikit, nanti kita nak marking. Saya akan tampar kat sini dan ambil benda tu. Kita akan marking kat sini lah. Tanda kat sini. Sekejap kita marking lah. Ini kita 1, 2 dan 3. So 1, 2, 3 yang kita akan tebuk lubang. Yang dengan wall plug yang dibagi lah. Kita nak pakai wall plug ni yang dibagi. Wall plug size, dia punya mata ni size 10 mm. So kita akan tebuk kat sini lah. Tebuk sini. Sebelum kita tebuk, kita ukur dulu ni dekat mata drill, senang sikit. Dah ukur dah dekat mata drill. So kita dah tahulah nak tebuk sampai mana. Kalau jom kita tebuk. Dan kita akan tukul masuk benda ni. Kita tebuk, kita tukul benda ni. Apa masuk? Satu lagi.
Ni. Oh. Alright. Okay geng, dah tebuk dah 3 lubang. Okay, so jom kita pasang. Okay. So inilah geng hasilnya. Okay, dah gantung. So boleh kerak ke kiri ke kanan. Dan pipe yang bawah ni kita akan sambung dekat sini lah. Okay. Dan memandangkan benda ni dia tak ada track, so kita ada beli konektor. Kita pasang konektor tu, baru pasang benda ni. Okay. Okay geng, ini saya dah beli lah ni konektor dia. Okay, untuk sambung, sebab ni dia tak ada track. Macam ni ada track kan, ni ada track. So saya buka benda ni, cabut benda ni, ini tak pakai. Okay, saya akan pakai benda ni. Ini beli dekat Mr. Dan Wire. Okay, harga dalam RM8. So kita masuk sini, kita akan ketatkan. Dan ini akan macam ni lah. Track, masuk. So macam ni. Okay, so tu kita masang dulu ni. Kita masuk macam ni. Okay, lepas tu kita ketatkan. Okay, ketat. Bagi ketat supaya tak leaking lah. Okay, kalau dah tak pusing, tak boleh pusing dah. Okay. Lepas tu, kita try dulu. Okay, dah. Tak ada leaking. So, ni masuk. Okay, kita akan buka. Okay, settle. Tak ada leaking. Air dah hidup. Okay, geng. Depan dia ni boleh adjust boleh adjust. Okay, ini lurus, tajam. Okay, buka sikit. Ni nak siram pokok bunga. Okay. Lepas tu nak siram kereta pun macam ni. So, ada dua. Ni tajam. Ni. Siram pokok bunga. Okay. Perawasan yang senang, mudah. Jumpa next video. Thank you. Bye. Okay, dah tarik benda ni. Ini stopper dia tau ni. Ni saya lupa nak bagi tahu, ini stopper dia. Kalau dah pakai, just tarik je saya. Tak payah nak gulung-gulung. Tarik macam ni. Lepas tu, tarik sekali lagi. Dah, settle. Okay geng, so dah settle benda ni dan selamat tinggal benda ni. Kita simpan benda ni, jangan buang. Alright.